Okay guys, so hari ni kita makan dekat Beard Brothers JB guys. Wow, bang, ni menu apa ni bang? Beef dengan tomahawk. Behemoth dengan tomahawk. Oh, macam ni berapa orang boleh makan ni bang? 4-5 orang boleh makan. 4 ke 5 orang Okey bang, ni apa ni bang? Abang, yang ni side daging ni, yang ni side tomahawk. Oh, maksudnya set ni dapat sekali side dishes lah. Ya betul bang. Okey bang, ni apa pula ni bang? Ini pula chicken trip, yang ni rental sheep bang. Yang ni beef, yang ni lamb bang. Cuma kita ada ayam untuk kambing. Oh, yang ni set untuk berapa orang pula? 2-3-4 orang boleh bang. 2 ke 3 4 orang makan Abang cek menu yang exotic bang, kita ada hostel bang. Oxtail bang Ya, Oxtail ni apa ni bang? Hostel ekor lembu bang. Ekor lembu. Ekor lembu. Oh, okey, yang kedua pula? Yang kedua salmon bang. Salmon Sekali kita ada air bang. Free air boleh refill balik bang. Oh, maksudnya beli set ni, satu-satu set ni dapat side dishes dengan air free refill. Free refill. Air lemonade bang. Mantap. So guys, kalau korang makan dekat Beard Brothers, korang order set ni, korang automatic dapat ni side dish dengan air. Air dia lemonade, korang boleh refill sendiri guys. Gerun tak gerun? Bang, kalau macam ni bang, gerun bang. Saya makan dulu Terima kasih. Dekat Beard Brothers JB ni ada dessert dengan ice cream guys. Hai bang. Bang, saya nak Nazri Apple Vanilla Bliss satu. Baik. Dengan air pistachio satu. Baik. Wow, okey bang. Ni pistachio shake dia bang Ya betul bang. Mantap, warna hijau guys. Lama. Ini dekat Beard Brothers JB saja ada, betul tak bang? Ya betul bang. Okey bang, macam ni berapa ringgit ni bang? RM20 saja. RM20 bang Ya betul bang. Okey bang, ni Nazri Apple Vanilla Bliss bang Ya, betul, Ice cream dia, dessert dia Ya. Okey bang. Masukkan sekali. Pie dengan ice cream guys. Satu Nazri Apple Pie Bliss ni berapa ni bang? RM17 saja. RM17 bang Betul bang. Ice cream bawah dia ada apple pie guys.